Tebu ada dekat sebelah kanan kertas ujung sini. Kita ada jualan tebu, satu ikat tebu RM3 saja. Boleh bagi makan dekat Gajah City, Gajah Abot, Gajah Pian ataupun Gajah Timur. Boleh pilih yang mana anda nak bagi makan. Gajah Pian, gajah paling tua, paling besar, paling berat. Anda rasa berapa berat Gajah Pian? Agak-agak Gajah Pian tu berapa berat dia? Boleh tanya dekat Cik Farizul. Untuk makluman ada gajah-gajah yang ada dekat Kuala. Apa memang Supian? Cik Farizul, berapa berat Gajah Pian? Supian. Mento Pian. 4.5 tan. 4.5 Nampak tan. Pian. Ni seminar dah. Adik tak ada ke? Gajah-gajah yang ada dekat sini kita akan bagi makan sekurang-kurangnya 200 kilo sehari. Tapi tengok juga dia punya saiz, tengok juga dia punya usia. Biasanya kalau 200 kilo tu anak gajah saja. Kalau anak gajah gagah tu berat dia pun dah 1 tan lebih. Dia 4.5 tan. Foto dah nyepian makan. Tak berhenti dah. Laju sangat. Saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengunjung-pengunjung yang telah pun ke tabung Amanah Gajah. Jika akan mendaftar masuk tadi, ribuan terima kasih diucapkan. Saya doakan semoga rezeki dipermudahkan segala urusan. Snow. Come. Semoga ianya dapat membantu aktiviti konservasi. Snow. Baby elephant ada rambut. Angah. Alah siang kaki dia. Allah jatuh banyaknya. Kenapa kaki awak? Allah. Amboi, milih awak Milih
Oh, makan pula. Ke gajah rescue tak tahu lah. Tapi dah sampai kan? Dia boleh ambil. Oh, nak banana. Saya dah kenyang dengan tebu. Saya nak pisang. Nak banana. Dah, bye-bye. 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 Tak. Mama ambil gambar. Ambil gambar dengan baby. Hai. Jatuh. Yang ni. Ya, come. Ambil air bawa kat meja biasa kan. Main. Dia nak apa? Makan apa? Air bina. Ada nak makanan ni. Ada fries. Ada keropok. Tengok dulu. Tadi ada Hmm. Nak air ke? Air ribena, ada sirap, jagung, ais lemon, bikung. Ada jagung. Jagung apa? Ha, tanya jagung apa? Jagung susu. Ha, jagung susu. Nak. Ha? Nak ke tak? Ha, jagung susu tu. Ha. Pegang. Ayam Melayu. Boleh QR ke? Boleh tapi bayar kat sini. Sana. Okey, baik. Kakak nak jagung susu. Nak plastik ke? Ah, boleh. Jagung susu je. Ya, kau ada benda lain kau? Sabar. Bayar semua sana. Ha. Okay, jagung susu satu. Okey, baik. Terima kasih. Nak air ke? Kau air nak air manis ke? Dia tak bawa masuk air. Pegang lelok. Pegang. Jangan Dia lah rugi maksudnya. Dia tempat duduk. Dia orang tadi tempat duduk. Kakak ni ada kopok leko. Nak. Ke? Buat. Buatlah pokok dulu. Kalau di nombor dia kan nak tidur Ustaz. Berapa es? Ada halaman Indonesia. Kenapa jauh? Takut dia terkejut nanti. Kopi ya. Ke Sembanito, vamos, a Sembanito. Eso, moviendo las orejas. Ahora sí saca lumpia. Kau ada lagi? Kasih air dulu. देखो एलिफेंट पानी के साथ Lah hawa. देखो Dia nak sedut bagi hujan. ये देखो एक और Ini dah masuk. Dia. Wow, grandísima. Está esperando su turno y todos esperando su turno. Está haciendo fila. Mana? Dapat. Enggak saya kaki yo.
Memang dia kena mandi sekali. Wow. Orang mandi juga. Nampak gajah. Tengok habuk atas tu. Lumpur. Dia mandi pasir ni. Dia main pasir. Mana tanya? Pergi kat mama. Hai, como le bota la pata. La ilaha illallah. Ay, perdón. Estoy haciendo un picho. Dia. Kenapa dia basuh dia punya telinga? Dah mandi, basuhlah tengok. Di langsung mandi sungai. Tak bagus orang mandi juga. Dia mandi. Mudah tidak lagi. Kalau yang besar susah. Mandi. Tak dalam, boy.